How what's up, brother sister? Go kita channel Syami Siti Bawah here. Alright. Alamak, kau nampak? Hari ni bukan jenis vibe belakang ada office ke? Ya. Belakang. Hari ni kita di Lalaport, gang. Ya. Tak adalah mahal sangat pun, tapi kau tengoklah outfit aku nya dah macam transformasi. Itu pun dah kotor. Ni. Ha. Gincu kan tadi? Gincu mana ada? Tadi kan cium pusat. Okay, so apa yang kita nak buat kali ni adalah aku seumur hidup aku tak pernah aku berdiri ataupun memakai kasut rollerblade. So aku tak pernah main langsung, and then aku teringin nak main. Tapi aku dengar cerita Debab ni kerti main pula. So jarang-jarang orang gemuk aku tengok main, sebab selalu orang yang Sorry lah. tak, selalu aku terfikir kalau main ni, kalau Debab tu kalau jatuh, contoh dia Okey. Kalau kau main macam mana pula? Asyik jatuh. ya, sebab tu lah aku bayangkan kalau aku main, aku dah jalan-jalan jatuh, dah macam burger dah, Mat. Gila. Aku tak boleh bayangkan benda tu. Kau nak aku buat actually off service ke? Nak terjatuh. Okay. So sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita nak pergi masuk dalam ni sebab ada rollerblade, ada game, ada dan sebaliknya kita tengok kat situ, and kita nak tengok macam mana cikgu Sophie ni mengajar kita, sama ada yang baik atau tak, atau sebaliknya. Kita tengok nanti. Aku nak engkau ajar aku sampai aku boleh tau. Selagi aku tak boleh jalan, selagi aku tak boleh berlari dengan rollerblade tu, selagi tu aku takkan keluar. Aku ada rate bayar tu. Kau fikir apa selagi Mai, kau kau fikir pandai? aku tak mampu ke nak bayar perempuan macam kau? Aku Kau lebih mampu lah weh. Mampu. Setakat nak beli. Weh, hari ni pandai lah dia. Pandai apa? Yalah. Sanggup kecil. Sanggup kecil. Nasi lemak dah murah dah. Itu mahal sebab dah package sotong semua, ayam semua dalam tu. Okay, so tak membingkan masa. Let's go. Kita pergi rollerblade sekarang. So Nyang, kau tengok Nyang, kita dekat mana tu? Rollerblade tu. Tak samanya. Weh, tak ada orang oh. Oh, tak ramai. Ni sebab ramai ramai ikut aku tak kerti main. Sebab tak ramai ni yang membuatkan aku lagi confident untuk berjalan. Macam mana aku nak main dengan pakai skirt ni? Ya Allah, Sophie. Habis kalau terselak, oi nampak. Okay. Promise close friend. Close friend. Kita dua je. Tak nak aku. Kau pula yang tengok. Bagi lelaki yang handsome sikit, elok sikit. Man, setakat muka ni. kau nak tengok tak payahlah. Okay, jarang ada lelaki muka berminyak macam aku handsome. Selalu kalau berminyak mesti selekeh. Mesti jenis berdaki semua. Tak, aku tak. Berdakinya ketiak kau. Tak banyak, bila kau tahunya. Alright, so sekarang ni kita akan dapat roller. Okay, kita nak tengok dulu macam mana price dia semua. And then kalau ngam, and then kita akan masuk dalam untuk pakai kasut semua, okay? Let's go. Thank you. Alright. Kita kena pergi ambil ni. Ambil. Kenapa? Kenapa abang tu tak pakai kan? Loh, itu banyak gila. Pakaikan ni je pun. Siapa jaga jenis? Alah, bunguk hang. Aku yang nak pakai. jaga. Ada lokal lah. Kita boleh masukkan. Tak. Ya ke? Pegang-pegang, aku nak ambil kasut aku ni. Aku tak sabar nak tunjuk skill aku. Kita tengok nanti macam mana. Sama ada aku boleh diri tegak pakai kasut roda ni ataupun tidak. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak seimbang. Masa aku tak percaya dengan aku lah. Tak seimbang. Aku tak trust aku lah. Aku trust kau lah. Okay, kita tengok. We'll see. Bergat bongok dia punya kamera ni. Thank you. Okay, thank you. Mungkin aku pernah juga merasakan cinta, tapi tak pernah seindah ini. Mungkin aku juga pernah merasakan rindu, tapi tak pernah. Ami, mana boleh naik atas tu? Ami, tak boleh naik atas tu.
Tak boleh, kena pusing. Pusing Sini. jauhnya. Pusing sini. Korang tengok dulu. So sekarang ambil masa, aku rasa dalam 3.5 jam dah aku nak ke tengah ni. Aku rasa Sophie tak bantu aku. Sabar. Dia main seorang-seorang ni, dia fikir aku nak bayarkan untuk dia main tu. Okey. So, Cepat ni. kita orang akan start main dekat sini. Sophie, ajarlah aku. Aduh, kau fikir aku belanja kau ke datang sini? Aduh. Okey. Okay, macam mana nak main? First, setimbangkan badan dulu. Aduh, nak peluk pun tak boleh. Dia jatuh macam mana? Sabar, jauh-jauh sikit. Okey. Stabil. Stay, sekejap. Aku takut lah. Stabil, relax. Kaki tegak. Tak boleh tegak mana. Ni dia bagi 4 roda pun kau tak boleh, apatah lagi berapa roda. Okay, kau dah start, sabar aku. Kau buat iklan tiket kat tengah-tengah tu Kopet. Cepat. First, kaki kanan nak tak kisah ikut keselesaan kau. Kanan. Oh, dia ajar aku pula. Move your body. Dia ajar aku pula. Okay, move it. Oh, don't move my body. Don't move my body. Okay. Yeah. I learn from child. I learn from child. Badan kau. Okay. Lepas tu first. Salah. Cepat lah. Lepas Kau main lah kau. kau kena first. 1, 2, 3. Asal tak jadi Mat? So sekarang ni kita ada artis sambutan. Panas nak kau ni. Kau bukan selamatkan aku. Kang Jack muka kau. Tolonglah ajar aku. Hi child. Child. Come teach me child please. Teach me child. How to play like you. When you want to slide, don't try to not move. Ajar aku dah speaking pula dah. Benda tak ada subtitle ni. Okay. First thing, Hai, benda utama aku kena buat apa ni? First thing first, what can I do first? What can I do first? Alamak, dia buat ikan kriket lagi lah. Okay, first sini kau tengok. Apa? Kau tengok apa aku buat. Okay. Lowers your body like Lowest? this. Yeah, like this. And at the same time, And at the same time, go like this. If you like lower your body, the next time you feel the pressure. Alah, kau ni yang banyak ajar pula lah. Kau pun duduk macam aku ke? yes. And like yes. Dia suruh buat V macam tu. Alah. Saya buat. Kenapa kau ikat mati? Kenapa kau ikat mati? Tepilah. Very santai you Aku pernah dah setengah jam dah main. Alah. Aku nak borak dengan kau Dik sebenarnya. Tapi disebabkan kau speaking ni. Apa ni? Apa? Oh, ni konten kau ke? Konten kau? Ya Allah, benar Handle. Untuk ex aku yang dulu. Apa nak buat pasal ex ni? Tak nak. Bukan, untuk ex aku yang dulu. Kenapa lah kau tak macam ex Sophie Ex Sophie ajar benda-benda ni. So at least tak adalah aku malu sangat nak tunjuk kat Sophie yang aku ni main macam mana. Mana ada ex aku ajar begini. Lepas tu siapa ajar? Aku belajar sendiri. Ya, Kadang kita hidup tak perlukan orang, Bumi. Kau je hidup memerlukan ex kau. Aku memerlukan kau. Aku tak memerlukan kau. Serius lah aku tak memerlukan aku. Aku penat lah Sophie. Kau rasa boleh lagi aku main ni? Boleh. Jom. Budak ni. Aku takut lah, Mi. Sekarang aku tackle kau lagi. Dah, jom. Bangun. Aku takut. Angkat kaki. Angkat. Aku jadi aku pula yang terjatuh, tahu tak?
Kan ku jaga oh dirimu hingga Bruh. Oh, aku penat. Amin! Aku nak ajar tapi aku takut. Takut kau terjatuh. Alah, macam mana nak buat Sofi? merasakan rindu. Kami kejap, aku datang. Tapi tak pernah sedalam ini. Mungkin kamu takkan pernah percaya bahwa sesungguhnya aku telah terjatuh. Sofi, Ya. thank Cakap you. kuat sikit, cakap kuat sikit. Thank you. Thank you apa? Hari ni kau bawa aku pergi galeri. Ah, And then at the same time, kau ajar aku cara nak main walaupun tak ada function mana pun kau ajar aku. Tapi tak, bukan aku tak reti nak ajar kau. Aku takut sebab benda ni takut bersentuh. Sebab engkau tak reti main. So benda tu akan jatuh. Dia jatuh takut terpegang aku. aku teringin tau sebab hari tu Kak Bella ada ajar aku kak main benda ni. Ya, Kak Bella ajar. Tapi aku tak reti. Ha. Sampai aku sudah aku tak reti. Aku rasa buang duit kalau aku pergi rollerblade. Tapi hari ni aku rasa aku nak kena kak. At least, lelak lah. Okay, at least aku ada experience, pengalaman dengan kau. It's okay, it's okay. It's okay, it's It's okay, okay. nampak sikit ada orang yang pandai kat dalam ni. Okay. Right. So, Sofi, kau cuak tak kalau kita kena berubah awak ni? Cuak, sangat cuak. Sebab aku tak ada fikir lagi berganti kau ni. Kalau korang aku pun sangat-sangatlah cuak, sangat-sangatlah takut. Tapi, jujur aku cakap, makin lama aku dalam AI, aku pun sebelum ni solo kan. Cuma bila after dengan kau, aku rasa aku nak shift balik. Cuma kalau ikutkan aku, memang aku tak ada jumpa lagi berganti lah. And then, hati aku untuk partnership pun dah makin mudah sikit. So, aku harap, Macam kau cakap lah last tahun ni. yes, aku maybe last tahun ni partnership. So, aku harap partnership aku yang terakhir adalah Syafi lah. Sama kau. So, apa-apa pun, at least aku dah tengok kau berjaya di tangan aku. Kan? Memang nama Syafi ni, bagi aku bukanlah pada Syah je yang carry. Banyak pada Fi kan yang carry. Kau juga yang buatkan nama aku ada balik semua. So, apa-apa pun, thank you so much untuk masa kau, untuk senang dengan aku. Semoga kita ke depan hari akan banyak lagi kenangan bersama, okay? Okay. Janji. Jom. Lelok ni. Let's go. Lelok. Come. Come on, jap. Alright gang, so sekarang ni kita dalam line-line yang memeningkan ni. Okay Sofi, hari tu Ya? kita kan buat konten outfit bundle. Oh. So hari tu tak ada bajet sangat. Tak ada bajet sangat, aku pun pergi family bundle ke apa macam tu. So hari ni aku ada bajet sikit yang boleh buat untuk kita punya catwalk. So sama-sama jom kita catwalk. Jom. Jom. Okay. 1 and 2 and 3. Kau serius lah? Apa benda ya? Ya. Hidung gempang-gempis, tahan gelap sepak. Aku takut kau jatuh. Main dah boleh jalan kaki. Okay. I know I can do it. Okay. You must trust me, okay? Okay, I trust you. Gampang. 1 and 2 and 3. Let's go, Syafi. Gelak lah. Aku dah baca pre-wedding sebenarnya. Tak ada pre-wedding lagi. Tengok aku cakap. Aku saja je. Kau risau pasal aku? Tak. Asal risau? Bongok. Nanti kalau Tak kau asal kat sini, risau. kau mati kat sini. Tak aku asal pula risau. yang kena tu. Sumpah tak risau? Sumpah? Sikit lah. Asal? Tak ada apa.
Adalah nanti apa jadi kat kau pula aku kena bagi tahu Mama Marina. Anak dia ni. Asal kau nak tengok? Aida aku tak boleh. Apa? Aku roja ibu su nanti. Macam-macam hal buat kita. Wow. Mak kau puji aku, mak kau puji aku. Mak aku pula puji kau. Apa masalah mak-mak kita ni? Tak tahu lah. Obses dengan kita. Tak relax. Tak relax. Baru sebulan. Itulah Baru pasal. sebulan 2. Kita baru berapa bulan lah? 3 3? bulan lah. Dah 3 bulan kau tak cakap happy monthsary pun kat aku? Gali siap kau kita zaman apa? Mula ada gatal dia dah. Mula dah gatal dia dah. Mula dah gatal kau. Aduh, tak terlanggar pula weh tu. Sikit lagi. Okay. Shoot. Okay, come. I help you. Okay, come. Bangun. Hey, sister. What do you want from her? What you do? Alright, gang. So, it's a wrap for today. Walaupun aku tak boleh nak belajar 100% dengan kau. Betul. Sekarang pun kita berapa kejap lagi kita nak masuk kerja dah. Betul. So, terima kasih kerana dah ajar aku serba sedikit. And then create moment bersama dekat sini. And insyaAllah, esok, lusa ataupun konten seterusnya kita akan buat lagi more better than now. And aku harap korang boleh teruskan support Cik Syafi ni. Ini betul. Sampai kita orang berjaya. Dan insyaAllah, semoga kita jumpa lagi di next content. Minta maaf kalau sepanjang konten ni terkasar bahasa ataupun tersinggungan terpaksa mana-mana pihak. Harap pada maafkan. Sampai jumpa lagi di next content. Jaga diri, jaga makan, jaga solat. Jaga diri korang untuk aku. Assalamualaikum, bye-bye. See ya. Kalau ada isteri, pasti ada Sami. laga sini.